Bandar Baru Bangi, sebuah bandar yang terkenal sebagai bandar ilmu, menggabungkan suasana akademik dengan gaya hidup moden. Lokasinya terletak di Selangor, berhampiran Putrajaya dan Kajang. Bandar ini menawarkan pelbagai tarikan daripada pusat beli belah, taman rekreasi sehinggalah pusat pengajian tinggi terkemuka. Dari sudut pandang komuniti yang tinggal di sana, Bandar Baru Bangi ialah sebuah lubuk komuniti harmoni, intelektual dan mesra keluarga. Penduduknya yang sering digelar warga Bangi melihat bandar ini sebagai sebuah ekosistem lengkap yang mengekalkan nilai tradisi dalam persekitaran moden. Okey, baru. Kalau ikut kata Google AI ni, Bandar Baru Bangi berada di kedudukan kedua. Daripada bandar-bandar dekat Malaysia ni, Bandar Baru Bangi top 2 bandar yang best terutama untuk komuniti Melayu. Jadi untuk kita sahkan jawapan ni, kita akan tanya dengan kawan-kawan kita yang merupakan orang Kajang dan juga orang Bangi. Kita nak 3 pilihan jawapan. Jawapan yang paling konsisten, yang paling banyak orang cakap, kita akan tengok dan kita akan pergi sendiri untuk sahkan adakah betul Bandar Baru Bangi ni Bandar Baru Bangi ni tempat yang best. 3 sebab kenapa aku suka Bangi. Satu, Bangi ni komuniti dia kuat. Kalau in case apa-apa jadi aksiden apa, buka je grup Bangi Facebook tu. Kedua, masjid. Masjid kat Bangi ni banyak. So macam kalau puasa nak masjid hopping, best. Dia banyak sangat masjid. Ketiga, hidup. Dia punya kedai kat Bangi ni kira kalau 2-3 pagi masih ada lah. So senanglah apa-apa masalah yang ada, barang tak cukup ke, pergi je. Lapar, mamak. Satu, sebab makan. Makan best dari pagi sampai makan malam, macam-macam ada. Yang kedua, masjid. Kalau masjid ni boleh pilih lah. Kalau nak solat Jumaat tu boleh pilih masjid mana yang nak pergi, masjid mana yang cepat habis. Yang ketiga, tenang selain pada peak hour orang balik kerja dengan musim raya. Kalau tak, Bangi mesti tenang. Sebab yang pertama, masjid dan juga surau. Sebab di Bangi ni banyak orang Melayu, jadi mudahlah untuk akses dan juga ramailah bila datang dengan masjid. Yang kedua, dari segi sport center lah. Sport center ni dekat di mana-mana pun boleh kita cari, nak main badminton ke, nak main kebol ke, hidup pun lebih sihat lah. Yang ketiga adalah meriah dari segi pusat beli belah lah. Kalau kita tengok di Bandar Baru Bangi memang banyak. Kenapa saya suka Bangi? Sebab Bangi ni dekat tengah-tengah, dekat dengan akses tol. So nak ke Kuala Lumpur dekat, nak ke arah selatan dekat, semua benda lah dekat, senang. And kedua, sebagai orang yang suka bersukan, kemudahan banyak. Contohnya macam stadium Seksyen 15, stadium UKM, Taman Tasik Cepaka. And ketiga, dekat Bangi ni senang nak solat Jumaat. Sebab biasanya solat Jumaat dekat masjid, tapi dekat Bangi, surau pun banyak yang boleh solat Jumaat. So daripada rumah tu jalan kaki je, ataupun jogging sebab suka sukan. Bersebelas.my merupakan agensi pemasaran kandungan yang membantu perniagaan maupun jenama membina kandungan digital yang konsisten, relevan dan berimpak. Kami bekerjasama rapat dengan klien sebagai rakan strategik bagi menghasilkan kandungan kreatif. Layari bersebelas.my untuk info lanjut. Daripada jawapan yang dah dibagi oleh kawan-kawan kita dah dapat kesimpulan apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak kaji. Apa buang masa? Jom kita pergi. Di Seksyen 9, berdiri megah Masjid Al-Hasanah sebagai mercu tanda Bandar Baru Bangi. Reka bentuk masjid ini menggabungkan seni bina moden dan kubah hijaunya menjadi mercu tanda utama kawasan ini. Warna hijau pada kubah ini mengingatkan kepada warna hijau seumpama yang ada di Masjid Nabawi. Masjid yang dibina dengan keluasan 2.2 hektar, masjid ini mampu memuatkan 3,000 jemaah pada satu-satu masa. Beroperasi sejak tahun 2000 lagi, Masjid Al-Hasanah bukan sahaja sebagai pusat ibadah, ia juga menjadi pusat pendidikan dan pembangunan komuniti. Masjid ini aktif, hidup dan pernah diiktiraf sebagai masjid bertaraf 5 bintang. Siapa yang menyumbang ataupun
memberi sedekah kepada Masjid Hasanah ni memang tak rasa rugi lah, sebab kita boleh tengok duit yang kita sedekahkan tu sentiasa dibuat pelbagai kemudahan bagi memberi kesenangan kepada para jemaah. Ini antara contohnya. Saya pun lama juga tak datang ke Masjid Hasanah ni. Dulu kawasan ni tanah kosong, tapi dia telah dibangunkan untuk ruangan solat tambahan dekat kawasan ni, dah selesa dengan kipasnya. Memang puas hati lah kalau kita tengok duit tu digunakan salurannya ke mana di Masjid Hasanah. Mungkin tak ramai yang perasan, tapi dekat Masjid Hasanah ni ada satu ruangan yang dimanfaatkan menjadi laman herba, yang mana kawasan ini pihak pengurusan masjid tanam pokok-pokok herba, pokok sayur-sayur, yang mana selain daripada kita boleh berteduh dengan kawasan yang redup, kita juga boleh belajar lah tentang pokok-pokok yang ada. Itu yang menariknya tentang Masjid Hasanah. Dan tak dilupakan, saya nak tunjukkan satu lagi benda adalah kawasan ni ada pondok rehat. Pondok-pondok kecil dan pondok-pondok rehat yang macam ni mungkin makna dia tak cukup besar bagi setengah orang, tapi ada golongan yang tertentu sangat memanfaatkan kemudahan yang ada. Contohnya macam abang-abang Grab, abang-abang rider Foodpanda kan, selalunya mereka akan menggunakan kemudahan-kemudahan ni untuk berehat. Maklumlah, dia orang bekerja penat, tak ada office, tak ada aircon dan sebagainya. Kadang-kadang tempat inilah menjadi tempat persinggahan untuk berehat. Dan tak dilupakan juga ada jemaah yang datang mungkin travel jauh, penat bekerja, kadang-kadang kawasan dan kemudahan macam ni dimanfaatkan untuk bagi rehat kepada tubuh badan. Itulah bagusnya inisiatif yang dijalankan oleh Masjid Hasanah ni. Di kampung Sungai Ramah Dalam, iaitu sempadan Bangi, berdiri sebuah masjid yang lahir dari tekad sebuah komuniti. Apabila masjid lama tidak lagi mampu menampung keperluan jemaah yang terus bertambah, maka sebuah masjid baru perlu dibina. Pembinaannya adalah berhadapan dengan tapak masjid asal yang mana ia dibangunkan hasil daripada derma, infak dan semangat gotong royong warga karya sendiri. Reka bentuknya istimewa, ruang solat tanpa sebarang tiang, memastikan saf utama jemaah tidak terputus, yang mana ia mampu menampung sehingga 5,000 orang jemaah pada satu-satu masa. Antara keunikan Masjid Al-Falah Sungai Ramal ni tak lain tak bukan adalah dia punya kubah dia. Sangat-sangat cantik. Antara ciri unik masjid ni adalah binaan pintu dia. Kalau orang yang pernah pergi ke Masjid Nabawi, kita boleh tengok yang rekaan dia seakan-akan yang ada di Masjid Nabawi. Masjid ni boleh menampung jemaah yang agak ramai pada satu-satu masa. Cuma masalahnya adalah masalah parking. Jadi masjid ni dibina, tingkat bawahnya adalah digunakan sebagai tempat parking. Jadi kita ada dekat bahagian bawah parking, kawasan sekitar masjid dan kawasan luar pagar juga boleh diletakkan kenderaan. Masjid Al-Falah ni adalah masjid yang baru, tapi di sebelahnya adalah Masjid Al-Falah yang asal. Jom kita tengok. Dekat belakang sana itulah Masjid Al-Falah yang asal. Kalau saya tak silap, projek pembinaan masjid tersebut bermula sejak tahun 1969 lagi dan ia dibuka pada tahun sekitar 1970-an. Itu masjid lama dan sekarang masjid baru. Kita dah sampai di masjid paling baru di Bangi, iaitu Masjid Al-Um Seksyen 1 Bangi. Masjid Al-Um, Bandar Baru Bangi. Sebelum Bangi menjadi sebuah bandar lagi, sebuah rumah semidi di Seksyen 1 diperuntukkan sebagai surau pertama Bandar Baru Bangi. Ia diberi nama Al-Um yang bermaksud ibu. Nama yang cukup tepat kerana dari sinilah segalanya bermula. Menaranya yang gagah seolah-olah mengingatkan kita pada keagungan Masjidil Haram di Mekah. Selari dengan Bandar Baru Bangi sebagai bandar ilmu,
Masjid disasarkan menjadi hub ilmu dan rujukan intelektual dengan pelbagai kuliah agama, kelas Al-Quran, halaqah hadis, tafsir dan banyak lagi aktiviti dakwah. Dari sebuah rumah biasa menjadi masjid megah. Itulah perjalanan ibu kepada semua masjid di Bangi. Masjid ini mula dibina sejak tahun 2013. 5 tahun masa diambil untuk siapkan masjid ni dan ia boleh digunakan pada tahun 2018. Disebabkan masjid ni masjid yang baru, jadi kita boleh tengok banyak fasiliti dan kemudahan yang disediakan kepada para jemaah. Contohnya ada bilik nikah, ada tempat budak-budak bermain, ada bilik kuliah, bilik seminar dan banyak lagi kemudahan yang ada di masjid ni. Di hadapan pintu masuk Universiti Kebangsaan Malaysia, berdiri sebuah masjid yang telah menjadi saksi kepada ribuan graduan, ribuan ilmuwan dan ribuan detik yang tidak terhitung. Reka bentuknya adalah hasil ilham Encik Abdullah Bakri, bekas pengarah unit pembangunan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia dikelilingi 6 menara dan satu menara utama setinggi 6,666 cm yang diilhamkan oleh Tun Said Nasir, iaitu bekas Pro-Chancellor UKM. Masjid ini bukan sahaja digunakan oleh pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, sebaliknya ia digunakan juga oleh penduduk setempat, contohnya daripada warga Seksyen 1, Seksyen 2 dan warga sekitarnya. Ia buka secara umum kerana lokasinya yang berada berhampiran dengan pintu gerbang utama UKM. Masjid ini ada 3 aras ruang solat yang dibuka kepada umum, tetapi yang beroperasi pada hari-hari biasa adalah aras 1 sahaja. Kenapa aras 1 ataupun aras utama masjid ini saiznya kecil sahaja? Jawapannya adalah kerana masjid ini dibina berhubung dengan Pusat Islam UKM. Maksudnya masjid ini ada satu bahagian ruangan solat, satu bahagian lagi adalah pusat Islam. Dan masjid ini juga mempunyai pusat kutipan zakat mereka yang tersendiri. Satu perkara yang mungkin orang tak perasan adalah landscape dan juga kawasan masjid ini sangatlah cantik. Sebab itu tak pelik kalau warga UKM gunakan kawasan ni untuk belajar ke, untuk bersantai-santai, berehat-rehat. Dan kalau orang luar nak datang pun untuk bersantai-santai menikmati kecantikan landscape yang ada dekat sini pun tak jadi masalah. Memang cantik dekat kawasan luar ni. Kampung Teras Jerenang adalah antara perkampungan Melayu tertua di Bangi yang mana dikatakan telah berusia lebih 165 tahun lagi. Dan seperti mana-mana kampung Melayu yang berakar, di sinilah masjid menjadi tunjangnya. Masjid As-Salihin Teras Jerenang mula dibina pada tahun 2005 dan dirasmikan pada tahun 2014 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Berdiri di tepi lebuh raya utara selatan, hanya 2 km dari Plaza Tol Bangi, masjid ini adalah antara yang pertama dilihat oleh sesiapa yang memasuki Bangi dari selatan. Ia seolah-olah berdiri sebagai penyambut tetamu, sebagai tanda bahawa di sini iman mendahului segalanya. Di sebalik kemodenan Bandar Baru Bangi yang terus berkembang, Masjid As-Salihin Teras Jerenang terus berdiri teguh menjaga jiwa sebuah kampung yang tidak pernah lupa akan akarnya. Secara kesimpulannya, semua masjid yang ada di sekitar Bangi bukan sahaja meriah dan diimarahkan ketika waktu solat sahaja, ia juga menjadi tempat berkumpul, aktiviti bersama keluarga, aktiviti bersosial masyarakat, sehingga kan daripada yang muda sampailah ke tua. Ia dipenuhi dengan pelbagai aktiviti, sama ada aktiviti keagamaan, kemasyarakatan dan bermacam-macam lagi. Inilah dia Bandar Baru Bangi, bandar ilmu, tempat untuk didiami.